Hai guys, aku Aiman, seorang pelajar universiti. Ini adalah kisah aku sejak aku melangkah ke alam universiti. Hello. Kenapa Rik? Nak jumpa esok. Ada barang baik boleh. Dekat mana? Dekat kafe tempat biasa. Pukul 2 ke free? Ngam. Ngam. Boleh jumpa esok. Yo Rik. Weh, Man! Dah lama tak jumpa. Duduk. Ni, saya kau ni. Sorry lah, aku dah minum sikit tadi. Macam sekarang, Man? Sihat weh. Ya? Macam mana awet yang pagi tu? Okey? Bosan weh. Kau ada orang baru tak? Siapa nak weh ni? Tiap malam nak call. Tak boleh jadi. Aku ni tak boleh tu. Nak awet lain ni, Man? Boleh. Aku ada juga. Ni. Bagi yang Kau nak? Ada. Ada awet ni. Lama aim kau ni. mana? Boleh aku tengok? Man, awet ni yang aim kau ni. Uish, ni cantik sangat ni Rik. Barang yang kau cari nak bagi dekat aku ni bukan cikai-cikai cuy. Memang nak barang ni. Susah dapat, Man. Kasih lock. Kasih lock Jap. Nanti aku bagi apa-apa kat kau awet ni. Boleh? Boleh. Tapi kan Rik, aku rasa aku banyak benda lagi aku nak belajar dengan kau ni. Sebab aku tengok kau ni dah macam bapa ayah. Weh, belum lagi tahap macam tu lah. Belum lagi Belum, Man. Siapa sangat ni aku ambil yang aku nak je, Man. Tapi kalau betul-betul kau nak, nanti aku ajarkan. Man, dia ada WhatsApp aku, Man. Dia kata kita sini kan, dia nak ajak date hari ni. Macam menarik ni. Tapi dia kata dia ajak member dia juga. Kita berdua nak, Man. Jaga tangan. Macam mana, Man? Aku boleh guide kau, Man. Kau relax je. Setakat ni semua yang aku kena ni dekat mana aku. Boleh banyak? Boleh lah. Boleh tangan? Boleh. Kita pukul 3 kita pergi. 3 ngam. Ngam, Man? Ngam. Okey, lanjut, Man. Nanti apa-apa aku rujuk kau balik, Man. Okey. Okay, jom. Okay. Man, kita dah sampai. Ya, bawa balik kita. Hai, ada? Jom. Man, kau pasal seorang-seorang kat sini? Aku tengah serabut sekarang. Man, kenapa ni? Kau okey ke? Aku ada masalah, Bi. Masalah?
Salah apa tu? Cuba kau cerita. Mana tahu aku boleh bantu kau. Aku macam ni lah, aku cerita lah. Dulu aku fikir hidup ni pasal enjoy. Arif tu ajak aku lepak, aku ikut lah. Kaki perempuan, tak pelik lah kalau aku bukan kaki perempuan. Satu malam tu, kalau 2-3 orang tu biasa. Ikut, aku pun terjebak juga benda macam ni. Ikut gelak, ikut lepak. Tapi bila aku balik seorang, rasa sunyi, semua tu kosong. Gelak tu sementara je. Hati dah rasa macam lubang. Semakin aku isi, aku rasa makin rasa kosong ni. Kadang-kadang aku tanya diri aku, ni ke hidup yang aku nak? Ramai orang, ramai kawan, tapi tak ada siapa yang betul-betul faham aku. Aku penat, Bik. Bukan sebab perempuan, bukan sebab lepak, tapi sebab aku rasa aku cari erti kehidupan ni kat tempat yang salah. Man, tadi kau kata hati kau rasa kosong kan? Aku tahu kat mana satu tempat yang boleh mengisi kekosongan hati kau tu. Jom ikut aku. Dik, betul kejadian ni kau nak bawa aku? Betul lah tu. Tapi jalan ni sama dengan yang Arif bawa aku dulu. Dik, betul ke jalan ni? Aku dah tak sabar ni. Betul eh? Kau jangan risau Man. Kau ikut je aku Man. Kita dah sampai ni. Man, ni lah tempat yang aku cakap tu. Jom. Alhamdulillah ya Allah. Dulu hati aku kosong, jauh dari Tuhan, hilang arah. Tapi Allah tak biar aku lama dalam gelap. Dia hantar seorang sahabat. Man, tadi kau kata hati kau rasa kosong kan? Aku tahu kat mana satu tempat yang boleh mengisi kekosongan hati kau tu. Hari ni aku basuh bukan sekadar dosa, tapi aku cuci semula jiwa. Alhamdulillah, dia masih pilih aku. Ya Allah, aku dah lama jauh, tapi aku datang hari ini. Aku nak balik, bukan sebab aku baik, tapi sebab aku dah penat jadi orang yang salah. Mungkin Tuhan dah lama tunggu, aku je yang lambat datang sujud balik. Ya Allah, aku malu dengan semua yang aku buat. Tapi aku datang sebab aku dah tak ada tempat lain. Ampunkan aku, jangan tarik rahmat kau dari aku. Kalau kau masih sayang, jangan biar aku jauh lagi ya Allah. Pegang hati aku sampai ke akhir nanti. Buat sahabat aku pernah hilang jauh, dalam gelap, dalam dosa, dalam kosong. Dan masa semua orang pilih untuk biar aku jatuh, kau datang senyap-senyap, tak mengata, tak menghukum aku. Malah kau bimbing aku perlahan-lahan, sahabat. Kau tak tunjuk kau baik, tapi dengan kau, aku rasa nak jadi lebih baik. Kau buka pintu yang aku sendiri dah tutup lama. Terima kasih sahabat. Moga Allah jaga hati kau, macam mana kau pernah bantu aku selamatkan hati aku. Terima kasih sahabat.